Adakah manusia akan digantikan dengan robot AI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Kalisha, wartawan cilik anda dari TV PSS SK Tamin Jaya, memacu pendigitalan sekolah. Di dalam dunia yang berkembang pesat kini, pendidikan negara telah mencapai transformasi pendidikan ke arah pendigitalan. Dasar pendidikan digital telah diperkenalkan bagi memastikan semua murid, guru fasih digital. Jom kita sama-sama saksikan bingkisan ini. Cepatlah. Weh Afia, macam mana kita nak buat projek sekolah kita? Nak guna bahan apa? Kan cikgu suruh buat sistem solar kan? Lepas tu, lepas tu kita buat projek sistem solar. Kita buat presentation sistem solar. Aku bawa tamadun. Dan aku bawa warna. Oh, tu dia orang ada. Jom bincang dengan dia orang. Jom. Amanda, adik. Korang buat apa ni? Kerja sekolah. Kita nak kerja sekolah lah yang Cikgu Sari bagi tu. Oh. Kan kita ada pembentangan nanti. Cuk. Kenapa pakai ni? Tu nak pakai apa? Canva. Teknologi kan ada. Teknologi apa? Canva, TikTok, CapCut, Google Classroom. Adik. Kita tak teringat dah nak buat pakai tu. Bahkan teknologi sekarang dah canggih kan. Apa barang kena ni? Hafiz, buat apa tu? Dah malam dah ni. Dah tutup. Bukan Mak. Ni kena buat kerja berkumpulan. Ada cikgu bagi kerja. Kena guna Google Classroom. Oh, okey. Hafiz, macam mana kita nak buat untuk solar system nanti? Ni aku dah buat sikit dah. Nanti kita nak guna bahan apa untuk buat solar? Ni Jadi, macam mana projek kita nanti? Kita kena fikir jugalah. Dah cari maklumat belum? Aku tak tahu lah apa yang dia akan ambil. Hafiz, adik, okey tak tu? Dah cari maklumat ke? Dah. Di kelas, kami menggunakan peranti yang dibekalkan oleh KPM seperti laptop untuk belajar, mencari maklumat dan membuat kerja projek. Seiring dengan kemajuan teknologi, kerajaan melancarkan dasar pendidikan digital untuk memastikan setiap murid fasih digital. Oleh itu, jom kita bersama-sama guru digital iaitu Cikgu Syafiqah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Dalam mengaplikasikan dunia digital dalam pendidikan, usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ini harus dipuji. Hal ini kerana usaha ini memudahkan setiap guru dan murid untuk mengakses ilmu dan maklumat dengan lebih pantas dan efisien melalui portal delima yang menyediakan pelbagai sumber dan maklumat seperti Google Classroom, Quizy dan lain-lain. Okey, apa jawapan ke depan? Okey, so betul. Beri tepukan tu dari awak. Bagus. Mudah kan? Dengan cara pembelajaran terkini, semua menjadi mudah, seronok dan senang. Tahniah semua. Jangan lupa teruskan pembelajaran walaupun di mana jua anda berada. Bahan digital memperkasakan pendidikan negara.